Okay, thank you. Jom. I'm back. Akil ke tu? Let's go. Yeay. Dah naik motor balik. Akil jatuh ke? Oh. So boleh jalan ke tu? Oh. Dan Akil tengah tunggu rescue car ke apa? Oh. Ha. Oh, okay. Kabus tiba-tiba. Oh, toilet. Ada toilet. Ada toilet, guys. Okay. Disgusting. Ladies toilet. Oh, atas semua ada toilet kak? Atas tu. Okay. Korang tengok toilet belah kiri, korang tengok belah kanan. The belah kanan tu dia dah kata gross. Yang belah situ kurang sikit lah gross sebab tak ada bumbung kot. So aroma dia terlepas. Tengok beg kat belakang penuh salji guys. Toilet. Open air toilet. Dengan ada bumbung ni toilet. Oh. Guys, jalan balik dan you know what? Start to snowing again. Dia kata dekat dah. 20 kilometers. Tengok dia bawa bike sebab I betul-betul belakang dia je. Motor ni tak berhenti kiri kanan. I dalam kereta dah nangis lah, tak boleh ride. Oh, iya ke? I feel like, I'm loser lah. I tak boleh ride the bike. Ni lagi tak nampak apa ni. Akan ada orang yang Malaysia nak yang benda ni. Wah, ni langsung tak nampak apa ni. Cannot see anything weh. Buka visor, kena salji. Ada lori laju. Damn fast. Pek mata Akil dah freezing. Dengar. Sekarang ni kita berhenti sekejap 20 minit dekat North Pulu. So, ni macam base camp lah. Askar belakang ni semua. So, sini dia masih tinggi lagi 15,300. And kita akan berhenti untuk makan sekejap. Tapi pun tak berani nak makan sebab perut sensitif. Sebelum datang ni pun memang dah cari berik, tapi so tak nak ambil risiko untuk makan. Order chai je. Actually Pink bawa je RTE. Tapi tak tahu tengok macam mana lah. Kalau dapat makan RTE tu okey juga. And kita tengok tadi Akil jatuh. Dia telah mematahkan liver dan juga side mirror. Tapi rider okey. Dia punya cuaca tak menentu. TV ni sekarang ni tengah panas terik. Tadi sebelum kita orang turun ni dah bersalji balik dengan kabus dia. So kat sini memang tempat makan lah. Mostly biker semua akan berhenti makan dekat sini. Pink ada rasa sakit kepala sikit. Maybe perubahan daripada naik kereta ke naik motor. Tak boleh naik kereta. Naik kereta tadi lagi sakit kepala. Okey, macam biasa tampal dulu stiker tanda hadir guys dekat North Pulu ni. Jom kita tampal stiker dulu. Here. One. And one more. RSP dah sampai North Pulu guys. Woo! Okay, kau tengok kita tengah buat apa. Self-heating. Ambil je air daripada tepi ni. Yang penting dia memanas. Mana? Tak. Expired. Oh no. Kita minta dia bubuhkan air panas. Ya, hot water. So, untuk hari ni Pink dah prepare energy bar, coklat. Lepas tu apa kita punya RTE food ni kita panaskan je. Okay, kita orang nak pergi shoot toilet. Tengok macam mana toilet dekat R&R dia. Jom.
Kita review toilet. Okay, mari kita tengok. Andy, you go first. Wush. Oh, okey lah, masuk beg lah. Okay lah. Okay what? Okay what? Okey. Boleh lah. Untuk lelaki okey lah, untuk perempuan tak lah. Okey lah, bau dia tak bau sangat. Tapi kalau kita bawa wet tissue, kita boleh pergi. Tapi kali ni Pink tak bawa wet tissue. So, tak apa. So, kita ada bikers daripada Gujarat. Tadi ada kawan dia. Sekarang ni lagi seorang. Daripada Gujarat You are from Gujarat? Wow, nice. Dia kata situasi hari ni adalah situasi yang tak normal. Sebenarnya extreme adventure. Oh my god. How many people with you? We are total 6 persons. 6. Yeah, 4 bikes. Oh, okay. Pilihan semua. Got pilihan lagi 2 orang. Okay guys. Rasanya macam tak boleh nak stay lama-lama. Dah pening kepala lah. Kita akan try zone test 368G tu. Sebab at least skuter kita boleh slide ke depan. Pening. Mana ni? Kita punya marshal. Depan ni nampak macam toilet yang cantik. Kita nak ke Nubra Valley. Let's go. Daripada salji ribut tadi, tiba-tiba panas. Ya, kita daripada atas tadi. Okay. No, it's okay. Ambil gambar. Tak, dia ingat kita tunjuk-tunjuk. Tak, kita tunjuk atas tu. Okay. Jalan je. Jom, I tunjuk ni. Atas tu tengah ribut. Masa kat atas bila start salji turun kan, dia punya chaos kat atas tu. Dia macam, turun cepat. Memang patut kelam kabut. Tough time. Pandang atas tu guys. Amazing view. Ada kedai kosong nak sewa. Juk gila. Ni kita dah pakai 2 layer Village Kardung nama dia. Nampak cantik village ni. This is Kardung Village. Nampak signboard The Kardung Village. Tu view dia. Oh my god. Tak dapat kat Thailand ni bah. Cantiknya. Tengok belah kiri macam ni, belah kanan macam tu. Ni nampak kiri kanan. Gila lah view dia guys. Korang patut kena bayar subscription fee untuk bagi korang tengok view ni. Baru balik modal. First view of Shock River. There is a river. Tak apa, kita jangan tengok. Biar kamera yang tengok. Kita tengok road je. Argali. Mountain goat. Argali nama dia. View dia. Wih, cantik je. Ting, motorbike. Petrol. Chun China. Okay. So macam mana? Sejuk. View kat belakang. Lawa gila. Kita stop je dekat mana-mana tempat ni. Kita nampak macam lawa gila. Tempat ni tak boleh tahan lah. Kena berhenti punya. Dan dengan kita punya van. Mana kita punya mekanik? Dah hilang dah mekanik kita.
Sand dune. I go slow only. Okay, slow, no problem. Yeah. No, but you guys, okay? So, where we at now? It's a Hyundai. Hyundai. Yeah. Okay, Hyundai. So, kita boleh main-main pasir tadi kat sana. Andy pun jatuh. Bike okey lah? Tanya bike dulu, tak tanya member. Casualty ni. Ini casualty. Oh. Ini, tak apa. Ni cable tie je. Bukan cable tie. So, kat sini macam salah satu tempat yang menarik lah. Diorang akan stop. Ada aktiviti naik onta guys. Naik onta. So, hari ni kita orang tiga-tiga dah combo. Saya jatuh dulu. Lepas tu Akil jatuh. Lepas tu Andy jatuh. Complete. Cuaca elok-elok tiba-tiba nak hujan. Berbola orba. Orang lain berlari keluar. Kita orang berlari masuk.
Kau tengok. Angin tengah awan. Itu macam lebat tu. So sebabkan ni kita punya stop yang terakhir, dia kata tak apalah, kita boleh lama-lama kat sini, tak apalah. Ada tarian ni kat dalam. Oh, they just started. Culture show. Okay. Dia ada nama tarian dia dekat sini, tarian sondol guys. Kaki sondol pada atas sini. Ladaki sondol. And Jabro dance and Ladaki junglu and modern song. How much is it? 200. Okay. Jabro is a community dance of the nomadic people of Tibetan organic living in the high heat of Changchang area of Ladakh. Performance by man and woman, all festive occasion. This dance is an integral part of the Losal celebration, which is a Tibetan New Year festival. The melodious Jabro songs are songs to the musical accompaniment of daman and guitar, damyang like string. Thank you. Which is not similarly like all folk song of Ladakh. Likewise, it appreciates the colorful nature of Ladakh, mainly Nubra village, which we belong. Song mention monasteries, river, food and their cattle. This song tells us about how people are get using their work in summer and how they survive in harsh climate in winter. A song is composed by ourselves. Thank you. Best. Penat juga menari Randy. Oh my goodness. Oh yo. Wow. Masuk tadi bukan macam ni. Tadi masa kita masuk kat dalam masih berpasir. Sekarang sudah berair. Okay, so ni nama tempat dia, Hande Sand Dune. Dia ada tarian. You know what? What? I didn't get the recording just now. Alah. Luckily I checked. Lepas tu kat sini dia ada aktiviti macam ATV, lepas tu memanah, lepas tu naik unta. Tu dia. Kalau nak naik camel harga dia. Tiket kaunter. Harga berapa? Kalau nak main menembak ni pun boleh. Nak main panah pun boleh. Ni diorang guna air rifle. So kira yang ni macam diorang punya night market lah. Ada food court, ada cultural program, ada souvenir. For the camels is it? Yes. Okay. Okay, how much? 500 rupees for one person. Okay. Not too bad. For Yeah, camel ride. yeah, for camels. Okay. Tumfu, tai unta. Guys, kau nak tahu tak? Ni first time pergi nampak unta depan mata. Ada bau juga unta ni punya.
Dapat diunting. Anak unta. Very excited first time nampak kuda. Kesian. Kegelapan menyelubungi. Hunter Sand. Oh, dia panggil juga kat tempat ni Camel Safari. Oh, geng. Hey. Oh, batu besar. Ini jalan nak pergi hotel macam ni Walau weh. Are you comfortable riding off-road hotel? Oh cannot cannot. Memang tak boleh. Kalau tak biasa ride memang tak boleh. Oh, duduk dalam van kalau macam ni punya jalan kan, lagi pening baik jalan kaki. You tired already Okay, wih cantik lah resort. Bukan kita punya. Alamak, dah excited tengok, bukan kita punya. Park here. Uish, air longkang dia jernih So kita akan menginap di sini malam ni. Daripada luar dia nampak sangat cantik estetik. So kita masuk dalam. Wow, so nice. Do you have hot water? Hot water, 7 p.m. hot water, 7 p.m. to 8:30. 8:30, okay. Alright. 1.5 hour. Alright, thank you. Wow, cantiknya. Okay. Ni dia punya bilik. Sangat cantik Mari kita tengok toilet dia. Benda paling penting. Besarnya toilet dia. Wangi pula tu. Okay. Air panas 1.5 jam saja. Perjalanan yang mencabar dapat diubati dengan bilik yang cantik. So ni dia. Wah resort. Wah punya resort mah. So ni dinner kita untuk malam ni. This is semua ni Indian food. Tiba-tiba ada pasta. Oh.